Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey, hari ni tengok mak nak buat apa pula ni. Hari ni mak nak buat ni dia. Ah, apa nama? Roti gulung sardin. Roti goreng. Roti gulung sardin. Ni dia. Ni sardin ni daripada satu tin yang kecil ni. Lepas tu bawang sebiji ni mak bagi 2. Mak pakai separuh je. Cili merah ni 1 belas macam ni. Ni yang dah siap. Mak potong-potong dadu dengan cili. Lepas tu mak masukkan 1 tin sardin. Kita bagi hancur. Bahan-bahan ni kita masukkan sedikit garam dan juga secukup rasa. Kita masukkan sedikit bahan-bahan perasanya. Okey. Kita masukkan sedikit lada sulah. Sikit je. Nak bagi rasa-rasa. Okey, sekarang kita nak kacau dulu, nak bagi hancur dia punya ni. Kita hancurkan dulu. Dah rata semua. Okey, kita ketepikan. Rotinya ni kita nak gelikkan dulu. Kita gelikkan roti tu bagi nipis. Ni dah siap, kita ketepikan dulu. Ni telur 3 biji. Kita tak payahlah bubur apa-apa. Sebab dah ada dalam sardin tu dah cukup rasanya. Jadi kita tak payah bubur apa-apa. Jadi kita nak gelik kita punya roti. Ni roti yang dah siap gelik. Dia nipis je. Ni kita gelik dengan ni. Penggelik ni. Ni dia penggeliknya. Kita gelik je. Bagi nipis sikit je. Okey, kita gelik. Banyak mana nak buat, kita gelik. Gelik sampai habis. Bagi dia nipis. Okey, dah siap semua. Kita nak gulung pula dengan sardin yang kita buat tadi. Okey, dah siap. Sekarang kita nak masukkan sardin. Kita ratakan dulu. Kita rasakan dulu. Masih tak? Okey, cukup. Kita masukkan satu dalam ni. Macam ni, kita gulungkan dia. Gulung macam ni. Banyak-banyak nanti kita celup dalam telur tadi. Okey, kalau kita beli sikit je inti dia. Kita nak makan sendiri ni, kita bolehlah isi banyak mana. Okey, kita buatlah sampai habis. Ni. Dah sampai habis kita buat, kita nak goreng. Okey, dah habis gulung tu, kita celah ni kita masukkan dulu telur ni. Bagi dia lekat. Bagi dia melekat dulu.
Okey, dah siap. Jom kita goreng. Okey, kita panaskan minyak. Kan kita nak celup. Nak celup ni dalam, kita nak celupkan roti ni dalam ni, kita salutkan semua. Salut macam ni. Salut. Kita masukkan dalam ni. Okey, kita salut macam ni. Salut, kita masuk. Kita masukkan dulu 3. Okey, kita terbalikkan tadi yang mula ni. Kita goreng dia. Kita ambil lagi satu ni, ada lagi belem. Ada intinya ada lebih, kita gelik lagi sikit. Kita kasih habis ni. Satu tin ni dapat dah banyak. Kita buat banyak inti dia. Okey, dah masak, kuning, kita angkat. Dah masak ni. Ni dia. Kita goreng lagi sekali. Kalau beli tu tak puas makan. Okay, kita masukkan lagi. Ya, hari ni buat 6. Buat 6 je. Ada lagi satu bilin tu. Okey. Api jangan kuat sangat. Kita balikkan. Itu dia. Cantik. Cantik kejadiannya. Tetuskan dulu. Lepas tu bolehlah kita hidangkan. Hari ni Pak suami puasa. Tu yang nak buat buka puasa lah ni. Okey, kita siapkan. Ada bihun sup. Hari ni nak pergi ada yasinan. Masak dah. Tutup api. Kita boleh hidangkan. Jom kita tengok. Okey, jom kita susun dalam pinggan. Okey, ni dia. Dah siap kita punya roti sardin gulung. Ni dia sahabat-sahabat.
Roti sardin gulung dah siap untuk hidangan petang ni. Okey, selamat menjamu selera sahabat-sahabat. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe. Okey, bye-bye.